Hai, selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi ni berapa bulan ni? 22. Hari ni 22 hari bulan 5. Bermula cuti sekolah di negeri Pahang. Pahang menyambut hari Hul. Cuti sempena hari Hul Sultan Pahang. Jadi couple rider mengambil kesempatan untuk kita ride, menghilangkan stres, menghilangkan tension setelah 5 bulan bekerja. Jadi hari ini destinasi kita untuk hari ni lah, itu kita akan bergerak ke Sekincan, Selangor, bersama dengan rakan-rakan kita, Anda, Kak Wi, Muni, Abang Saleh, Faisal dan juga Rozi. Faisal dan Rozi, ahli baru kita. Tapi motor dia lah paling besar. Kita bawa skuter je, dia bawa Harley Davidson. Tapi kita on saja, kita kawan, tak kira jenis motor. Okay, hari ni kita akan bergerak. Kita berkumpul di Petron IS sebelum meneruskan perjalanan ke Sekincan. Okey, bye-bye. Kita jumpa di Petron Sekincan, Petron IS. Bye. Di pagi dingin enjin mula bernyawa, helm berkilau, senyuman kau menawan jiwa. Peta lusuh di poket jaket tua, tak perlu arah asalkan bersama. Angin jadi saksi, jalan jadi cerita, setiap liku mendewasakan cinta. Di hujung jalan kita bertemu harapan, atas dua roda kita lukis impian. Dari utara ke selatan, timur ke barat, seluruh negara jadi saksi tekat. Biar debu menutup jejak semalam, cinta ini terus melaju ke hadapan. Selagi kau di belakangku, selagi itu dunia milik kita berdua. Hujan turun tak pernah. Jatuh lah. Tak ketah. Mati. Kami macam beg terlebih je ni, macam mana? Okey tu. Kenapa macam over sikit? Masih lagi 2 minggu. Ni dah keluar 14 hari orang kata. Patut anak risau tadi. Ayah ni cuti sekolah ke? Habis cuti ni pun balik ni. Habis cuti minggu ni. Kita sarapan di Temelung area Temelung. Tak. Okey. Okey, semua dah ada. Kita akan meneruskan perjalanan ke area Temelung untuk sarapan dan juga top up minyak. Okey, jom. Let's go.
penzahiran rasa jelas di mata, satu lagunan di pentas dunia. Lukisan yang tidak berbingkai dan bahasa yang tak ternilai, kita renangi bersama lautan nikmat sampai ke pulau segala keramat. Marilah kita mulai, hidangkan lagu kasih sayang, hilangkan keraguan, terangkan kegelapan. Apa yang ada di langit dan bumi adalah suatu curahan cinta kita tak terperi. Aku hanya menumpang kasih, melihat keindahan, menjamah kebahagiaan, dan berterima kasih atas kurnia yang tak terhingga. Terlukis hakikat insani dari tinta lautan jiwa, satu penzahiran rasa jelas di mata, satu lagunan di pentas dunia. Lukisan yang tidak berbingkai dan bahasa yang tak ternilai, kita renangi bersama lautan nikmat sampai ke pulau segala keramat. Marilah kita pulang, hidangkan lagu kasih sayang, hilangkan keraguan, terangkan kegelapan. Apa yang ada di langit dan bumi adalah suatu curahan cinta kita tak terperi. Aku hanya menumpang kasih, melihat keindahan, menjamah kebahagiaan, dan berterima kasih atas kurnia yang tak terhingga. Okey. Kan jauh pula area Temelur ni. Kan? Area Wudikan. Tiba rasa jauh. Jauh betul, baru sampai Maran ni. Masa sampai Gambang tu, Allah Gambang baru. Lambat. Tengok sengkok baru marah. Tengok sengkok baru cendol. Itu situ lama tarai tu. Okey, kita di RNA Temeloh. RNA Temeloh, kita sarapan dulu. Okey, sarapan jom. Makan. Macam, okey. Okey. Tak menyesal eh? Tak. Destinasi pertama kita di area Temelur dulu. Kemudian di Sungai Dua dan seterusnya di Gombak. Kita ambil shortcut, short ride. Short ride. Bukan shortcut lah. Pengalaman pertama okey? Alhamdulillah okey. Okey. Pinggang pun berdenyut tapi okey. Setting bag lama sangat.
Macam tu je? Ni je. Hmm. Mihun untuk tahu. Mihun Singapura ke mihun apa? Pecah. Nasi lemak telur mata, mi goreng, nasi goreng, 2 benua Oh, 2 benua 2 benua. Mana boleh? Tak order apa, macam mana boleh sampai ni? Alright. Sila tekan, sila tekan. Sila tekan dan sila makan. Apa dia? Campur sebab takut tak sedap. Kita makan gula-gula. Oh, gula-gula. Boleh kongsi? Satu sebelum makan, dua selepas makan. Doktor pesan. Oh, doktor pesan. Mesti abang ni muda lagi kan? Sebab tu dia makan gula-gula. Oh, licin, 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 licin. Licin. Tak badawi. Kosong kilometer. Macam mana je? Rozi jangan pelik dia akan jumpa. Member jual yang heavy one 55 baru. Baik, kita akan ke Sungai Dua, tapi sebelum tu kita bagi Ali ni top up dulu minyak. Dan kita akan berhenti berehat di Sungai Dua terlebih dahulu lah, sebelum bergerak ke Sekican. Okey, jalan dulu. Alhamdulillah, kita berehat sebentar di Arena Kundang Lebur Raya Lata sambil Faisal top up dia punya minyak motor. Kalau ikut masa ni lebih kurang dalam 30 minit lagi kita akan sampai di
Kuala Selangor, 0 km Kuala Selangor. Okey, apa pun kita rehat dulu. Tiga 30 minit lagi nak sampai Kuala Selangor. Okey, macam mana perasaan? Jalanan kita Okey ah? okay, steady. Okey. Kita tanya pilihan dia lah. Sebab pilihan dia. Naik highway tak payah tol. Yang ni dah okey dah ni. Yang ni kena rekrut ni. Takut lepas ni tak nak ikut. Kita kena polish slow. Botol semua ada lah. Kita polish slow. Tapi kita ride macam ni lah, 100 km ke, sejam lebih kita berhenti. Cahaya di dalam cermin memukau hingga memaksa ku cari ke dasar diri cintaku yang hilang. Salah sangka kasihmu tak pernah sepi, kerana terlalu hampir ku leka hadirmu. Sentiasa di sisiku merestui ambisiku, lantas ku. Cik, bila kerja sini cik? Kita baru import jauh punya. Baru import lah. Jauh punya ni Kuantan. Kita siap dari Kuantan. Kita berada di Masjid Sultan Ibrahim Kuala Selangor. Kuala Selangor. Alhamdulillah perjalanan kita lancar. Lancar. Panas sikit. Panas sikit tapi okey lah daripada hujan. Ya. Okey, kita nak pergi hintai orang beli cendol. Laksa Utara. Oh, Apa nama dia? Laksa Utara Rina. Okey. oh panas-panas air batu. Ya Allah, sedap Channel 8. Macam tak cukup je. Okey, tu Masjid Jami' Sultan Ibrahim Kuala Selangor. Kita berhenti rehat dululah di sini sebelum meneruskan perjalanan ke Sekinchan. Okey. Kena hari ni hari Jumaat, jadi kita solat Jumaat dulu di sini. Sampai pukul. Tak boleh satu porsi. Tak cukup. Nanti kita orang yang tunggu dulu lagi tak cukup. Orang duduk dalam tak apa lah. Aman, sejuk. Dalam apa namanya ni? Ada betul kali. Mak Lang. Pak Lah. Pak Lang. Si arwah dah Pak Lah tu. Mak Lang dengan Mak Lang lah. Sukanya hati dapat cendol. Panas je. Nyendol. Jom. Ada. Oh, nikmat kena cendol. Panas-panas. Sejuk atau panas ni. Panas-panas. Okey, kita cendol dulu. Laksa Utara. Letak asam, kupas telur sendiri. Utara dulu.
بربك لا مبدل لكلماته ولا تجد من دونه. Alhamdulillah kita dah selesai solat Jumaat di Masjid Sultan Ibrahim, Kuala Selangor. Dan kita akan menuju ke destinasi kita yang kedua, iaitu 0 km, lebih kurang 2 km daripada masjid ni. Motor pun dah ready, tuan pun dah ready. Okay, let's go. Deru enjin menyapa pagi, angin menyentuh pipi, helmet terpasang, sarung tangan, kau genggam erat janjiku ini. Langit biru jadi saksi, jalan raya jadi puisi, di cermin sisiku lihat senyummu, lengkap sudah perjalanan ini. Tak perlu mewah, tak perlu harta, cukup kau ada di belakangku. Setiap seleko, setiap halangan, kita tempuh dengan satu tujuan. Tengok macam mana mati-mati pusing. Satu, dua, tiga. Video. Okey, kita pusing, kita tengok. Mana yang ambil? Okey, ha. Okey, angkat kaki pula. Aduh, sudahlah mak-mak ni. Dia tu longkang kan? Oh, okey. Ada video ah. Okey, gambar. Gambar satu. Razi salah kaki. Satu, dua, tiga. 3, 2, 1. Satu lagi. Ha, ni kau. Tak boleh timbang lama-lama. Kanan, kiri. Okey. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, dapat. Razi. Dah, ramai-ramai. Jauh. Masuk semua kan kita nak AI kan? Okey, nampak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Faham bos? Fokus di mana-mana. Masuk kan? Bukit Melawati ada. Tak mau jalan kan? Buat dah hubungan ni. Tak KL tak. 2019. Cameraman. Okey. Cameraman ready. Couple hadir. 1, 2, 3. Alright. Dia naik macam dulu. Naik. Nak pergi nampak pom sikit kan Couple dia. hadir. Okey, 1, 2, 3 hadir. Next.
Dah makin kurang lah barang dia. Adi, Faizal ni pula. Okey, jom. Padi Sesaat di sini arahnya tak pasti, sepi di belenggu mimpi, masih mencari walaupun pergi jasadku di sini. Nak ku cari tapi di mana, bukalah mata. Yang berkuasa, tolonglah hamba. Bukalah pintu segala agar sempurna. Tanganku tak ada agar menerima Apa yang diberi olehmu, aku Bangunlah dari tidur, buka mata, pandang ke sana, moga berjaya. kita dah sampai. Alhamdulillah sini kita boleh bagi review baik lah untuk parking motor, sebab motor dibolehkan untuk parking dekat dalam kawasan. Jadi insyaAllah selamat. InsyaAllah selamat. Okey, biliknya di dalam. Okey, kita masuk bilik dulu. Tengok macam mana pula keadaan bilik. Sebelah-sebelahnya ni memang betul ni. Dia tengok dah ada besar ke kecil. Iron Man. Dia tutup bateri tu. Nun di hujung sana mesin padi tengah mengetam padi, ambil padi. Lah rezeki lah kalau mari bulan 5, bulan 6 ni memang musim padi mengundi. Ada orang berjalan dekat tengah padi, tengah sawah tu. Apa dia buat? Tengok tu ada orang angkat peti ais. Dia bawa peti ais dengan motor, bawa daripada Kuantan. Tak percaya ke apa resort ni, takut tak ada peti sejuk. Bapak peti sejuk dia. Selamat dah masuk. Okay, kita tengok
bilik ni harga lebih kurang RM120 tapi berbaloi lah kalau kita nak bawa family. Ada 2 katil queen dengan view selok Langsiao. Tu dia view sawah padi. Kita dengar macam dengar lagu Tuai Padi tadi. Tak ada Tuai Padi. Tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Terbang burung tu lagi. Intai kami antara ngapa, esok jangan rindu-rinduan. Dengan angin. 2 minit lagi pukul 5. Janji 4.30, kemudian kita bagi diskaun 4.45, kemudian kita diskaun lagi pukul 5. Ada satu couple lagi tak bangun tidur. Hei. Aduh, letih. Lapar. Dia dah siap tadi lagi dia santai. Dengar tu. Lapar kan? Lapar. Lapar. Mana lunch pun tak. Tapi okey baik. Tapi saya baiklah nak mengadu macam mana pun, nak komplain tak boleh sebab dia benar dia pegang duit. Kita kalah yang tu. Itu bawa aku bawa Aduh. Suami bendahari. Tu pun suami bendahari yang keluar, bendahari tak keluar lagi. Sabar je lah. Biasalah dah. Okey, kita cari makan dulu lah petang ni. Makan dulu tak? Makan tengok apa? Keluar jalan besar je lagi. Ada aku bagi ya. Makan udang. Nasi goreng udang beranak. Air. Mana air? Nasi goreng udang beranak. Air apa? Air kan betul tu. Beranak-ranak. Air ada. Lama ni Siapa 5 udang. Sup kosong. Melenduk. Kita tarik tu. Ada orang tu dia nak cari tangga, jadi kita bawa ke tangga. Tapi tak tahulah tangga mana dia nak. Tangga tu satu. Tangga ni satu. Nak tangga mana? Minta tangga sampai nak leh Okey, sini ada homestay juga sebenarnya. Cuma hari tu waktu kita cari dia tak keluar list ni. Jadi kita ambil kesempatan untuk bergambar lah.
Okey, turun penyek biasa lah. Main motor. Steady. Like. Oh, dia dah berbual lah. Buat lagi. Ni Messi. Kalau macam dekat kat yang kat orang tamu kalau bawa tak. Oh, baguslah sahabat aku ni. Kejap lagi tak boleh turun tu. Astagfirullahalazim. Tu semua tahan nafas tu. Berlakon mata-mata tu. Demi sekeping gambar. Semakin jauh ku renungi diri, semakin dekat kekasih di hati, dia mentari, akulah sinarnya, dia lautan, akulah airnya. Kita abaikanlah lori tu. Semua tak puas hati pasal lori tu ada dekat situ. Habis tak puas hati. Kita hilangkan lori tu sakit dah bang tak ganggu. Tak ada penting kan ada. Macam mana dia? Terang. Tengah mikir macam mana nak bawa balik bunga ni ke Kuantan untuk tanam. Pantai Kepadang. Ambil ke Pantai Kepadang. Warna ni tak ada, yang ni je orange je. Ni kacuk. Ambil gambar dulu. Benih. Tadi tempat mana? Kalau tak nyambung mari. Okey lah, pukul 9 kat motor. Jadi nak meronda dulu, nak balik boleh balik. Free ride. Orang tidur, tak tidur. Nanti nak tidur balik lah. Balik. Malam ni kita pergi kopi. Tidur. Malam ni kopi lah. Tidur. Petang dah. Oh, tak tidur. Nak tidur benda je balik proses gambar ni. Dia dengar di gambar. Bunyi, lain lah semacam lah. Cross. Okey, cukup tentatif untuk hari ni dan petang ni. Pergi bandar je. Okey, beres. Okey, free ride. Alang-alang kita berada di Sekinchan dan dihidangkan dengan sawah padi. Apa kata kita layan golden hour. Masya Allah, cantik. Memang sangat cantik. Tak puas mata memandang. Aktiviti malam hari kita, kopi sawah dah di upgrade.
Kita bagi mak-mak ambil gambar dulu. Ini di sawah. Dan kopi di sawah. Kopi dulu baru cermin. Oh, di sini ya? Tanda adik. Jangan sampai di dinding dan tiang. Di sini. Ha. Bantu ini. Okey. Sekejap. Okey, tanda kembara Nazar sampai di sini. Okey, jom. Kita kena kopi dulu. Okey. Di kopi sawah. Okey, kita tengok dulu. Betul ke? Yes. Alright. Kita dah sampai. Jadi untuk malam ni kita akan balik ke bilik dan berehat. Hampir selesai untuk hari yang pertama. Dah selesai di kopi sawah. Kita akan balik ke bilik, rehat sebelum pada esok pagi pukul 8 kita akan check out daripada hotel. Balik tidur pagi esok pukul 8 kita check out. Dan kita akan terus menuju ke Marina, Jeti Marina dan ke Pulau Pangkor. Kita sambung video. Tadi orang ambil gambar, jadi kita bagi peluang untuk gambar dulu dengan signboard kopi sawah. Memang dah berbeza sangatlah kopi sawah ni berbanding dengan 2 tahun lepas. Okey, kita balik bilik. Bye. Selamat malam. Parking sangat motor dalam. Dah boleh faedah kena tarik. Sawah. Aduh, hai. Itulah ragam couple rider. Macam kita tengok seorang lagi tu. Lagat tak? Lagat tak bini dia tarik? Tolong, tolong. Satu, dua, tiga, empat. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Berat sama ditolak. Okey, selesai. Okey, jom kita balik. Okey, jalan.
Habis Saleh punya diet. Okay, jom masuk bilik. Benda lagi dia orang buat ni tengah-tengah malam ni. Nak tidur, nak tidur, nak tidur. Ada generation bang, ada generation. Tadi dah tak bilang. Aduh. Aku budak-budak boleh ya? Hancurnya harapanku, maafkan saya. Kasihmu yang berubah, aku pun tak menyangka. Itulah alasanmu, pergilah sayang. Biar menyuri kejauhan, menemani hati yang gelisah. Semoga bertemu jua sang matahari dan sang rembulan berhari-hari bersama-sama menerang alam setiap masa, tidak pun pudar. Oh,